daripada jalan luar nak masuk ke Masjid Panglima Kinta. Okey. Ini pintu masuk utama. Assalamualaikum. Masjid Panglima Kinta Ipoh. Dia ada satu rumah kayu. Sana ada bangunan makam. Sana ada galeri Panglima Kinta. Dan ini dia bina masjid ni. Kita berjumaat di masjid ini. Pejabat ini dia tepi, ini pejabat dia, pejabat atau ofis Masjid Panglima Kinta. Pejabat punya belakang dia ada kedai minum pagi-pagi dan gerai pagi-pagi. Ini kedai Melayu ni, ada lontong segala bagai. Kemudian di sana pun ada kedai tadi nak sebelum Jumaat ini ramai. Sana jual nasi mungkin. Ini kedai galeri. Tour guide office. Ini jual nasi mungkin sini. Okay, ini belakang masjid.
masjid untuk menunggu solat asar. Dalam masuk ni daripada sana, dari sana masuk dia jalan sana, kemudian dia terus keluar ke sana. Itu jalan Asun. Seperti menipu, menyeleweng merasuah hatta mereka melakukan zalim. Rasulullah SAW menyebut perihal pembuka sifat tamak melalui hadis, "Ma fi bani jai'an ursila fi ghanamin bi afsada laha min harsil mar'i 'ala al-mali wasyarafi lidini." Yang bermaksud, tidaklah dua ekor serigala yang lapar dikirimkan pada seekor kambing itu lebih berbahaya daripada sifat tamak seseorang pada harta dan kedudukan terhadap agama. Hadis riwayat Tirmizi. Tamak ialah penyakit hati yang didorong oleh beberapa perkara. Antaranya kurang didikan agama, terlalu mencintai dunia serta terlalu menuruti hawa nafsu, tidak mengambil berat soal pembersihan hati dan tidak mengutamakan kehidupan akhirat. Oleh itu, penyakit tamak perlu dibendung dan dijauhi bagi membolehkan kehidupan di
Insan dilimpahi naungan rahmat Allah, jemaah yang dilimpahi keberkatan ilahi. Meskipun bulan Syawal ialah bulan yang disambut dengan keriangan, kita juga harus memperingatkan diri akan peristiwa pahit yang berlaku dalam bulan Syawal tahun ketiga Hijrah, iaitu peristiwa kekalahan umat Islam dalam peperangan, peristiwa yang boleh dijadikan pelajaran dan wajib diambil iktibar. Ayat 152 surah Al-Imran yang khatib baca pada Al-Futrah menyebut mengenai kekalahan umat Islam dalam peperangan, antaranya disebabkan keingkaran pasukan pemanah kekal mengawal di atas bukit seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan harta sekaligus menjauhkan diri daripada sifat tamak. Yang keempat, merasa cukup, yakni qanaah. Sifat merasa cukup mendorong kehidupan yang lebih bahagia. Orang-orang yang mengamalkan hidup secara sederhana di samping bersyukur dengan kurniaan ilahi serta tidak membanding-bandingkan kehidupan mereka dengan mana-mana pihak adalah insan yang dapat hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan. Harta yang banyak dan pangkat yang tinggi bukan ukuran kebahagiaan dan ketenangan hidup, namun kebahagiaan dan ketenangan hidup bakal dinikmati apabila kita sentiasa menghargai dan mensyukuri nikmat kurnia Allah yang sedia dimiliki. Sifat tamak mengundang kerugian serta membawa banyak kekejian dalam kehidupan manusia. Perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati dan jiwa kita dijauhi daripada sifat tamak. Di sebaliknya, kita sentiasa mendapat panduan serta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengamalkan sifat qanaah dan syukur, insya-Allah seseorang insan akan dikurniakan keberkatan harta, kelapangan jiwa serta lebih dipandang mulia berbanding sifat tamak. Qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا